Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak ucapkan tahniah kepada barisan Menteri baru dan Timbalan Menteri baru yang akad sumpah di hadapan Istana Negara pagi tadi, tak silap pula. Cuma aku nak remind dia lah kepada Adam Adli yang dah akad sumpah jadi Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi kan. Tolong hapuskan PTPTN. Tolong Engkau dah janji tau. Engkau dah janji dengan mahasiswa. Waktu aktivis kau tu, waktu kau jadi aktivis mahasiswa, engkau dah berjanji macam-macam tau. Engkau seolah-olah dah bagi harapan tinggi kepada mahasiswa. Sebab aku tahu, dalam Kementerian Belia dan Sukan, kau tak perform. Kau jadi Timbalan Menteri, kau senyap macam kau tak buat kerja. Now, PMS letak kau sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Harap laksanakan laksanakan hapuskan PTPTN. Sebab anak-anak muda sekarang ni, terutamanya golongan ibu bapa ni, nak bayar universiti pun mahal. Tolong kepada Adam Adli, tolong Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sah Hanayoh akan menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Aku tak tahu apa perancangan mereka, tetapi apa yang aku tahu, aku rasa tak sedar hati. Aku rasa tak sedar hati dan aku rasa macam ada something wrong lah. Okey, so kepada orang-orang Kuala Lumpur, kita kena berdepan juga orang macam ni dan kita kena pastikan PRU 16 kita jangan kasih Hanayoh kekal sebagai Menteri Wilayah Persekutuan ataupun kalah dalam Parlimen pada PRU 16 dan serta barisan menteri-menteri yang lain lah. Okey, tahniah saya ucapkan kepada semua pemimpin yang dah selesai mengangkat sumpah sebagai menteri dan timbalan menteri. Semoga melaksanakan tugas dengan jayanya walaupun dalam kad PRU. Kita tunggu dan lihat apa yang berlaku. Tapi apa yang penting, PRU 16 kita kasih buang sisa-sisa najis-najis. Alright, itu saja. Assalamualaikum.